Begini, kalau anda kata satu, kalau anda kata Imam Mahdi tak kenal diri dia Imam Mahdi, hadis tu kan, mana ada dalam sejarah ataupun ayat-ayat dalam kitabullah kan, yang mengatakan para utusan Allah datang tak perkenalkan diri dia, dia tak kenal diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada baca, tak banyak lah, 1-2 komen kan, yang berbunyi-bunyi kan, bila ilmu ustaz-ustaz kan nak menafikan kebenaran yang lebih besar yang telah sampai, bahawa Al-Mahdi telah muncul kan. Salah satu kan umat yang selalu berbicara mengatakan Imam Mahdi tak kenal kan, tak mengaku sebagai Imam Mahdi. Saya faham dia dalam hadis Sunan Abi Daud ke apa kan, hadis tentang dia melarikan diri, orang tangkap kan. Kan dalam ilmu-ilmu anda sendiri, kalau anda pergi tanya ustaz-ustaz kan, darjat tertinggi kan dalam pemahaman ilmu kita adalah Quran. Lepas Quran, hadis kan. Lepas hadis dalam ilmu ahli sunnah kan, ijma' ulama, qiyas, akal kan. Tapi so ayat Quran hanya boleh dibatalkan dengan ayat Quran saja. Hadis tak boleh membatalkan ayat Quran. Dan hadis boleh dibatalkan dengan ayat Quran. So begini, kalau anda kata satu, kalau anda kata Imam Mahdi tak kenal diri dia Imam Mahdi, hadis tu kan, mana ada dalam sejarah ataupun ayat-ayat dalam kitabullah kan, yang mengatakan para utusan Allah datang tak perkenalkan diri dia, dia tak kenal diri dia kan. Saya cek balik kan, ada 3 ayat. Nabi Muhammad sendiri pun dalam sejarah dia datang, dia bagi tahu dia adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Aku adalah utusan Allah, aku Nabi. Dia perkenalkan diri dia. Mana boleh dia tak kenal diri dia kan. Nabi Nuh, Nabi Hud, anda baca dalam Quran, anda cari, semua Nabi datang memperkenalkan diri mereka. Mana boleh mereka tak kenal diri mereka dari sendiri. So hadis-hadis yang berlawan dengan ayat Quran, so sila tak tepis kan. Lagi satu, okey, ada orang akan jawab pula, oh itu Nabi kan, Rasul. Lain, ini Imam Mahdi. So Imam Mahdi kan, imam, jawatan imam adalah yang dilantik oleh Allah. Tonton buka surah Al-Baqarah ayat 124. Apabila Ibrahim diuji beberapa kalimat kan, Ibrahim ketika tu seorang Nabi dan Rasul. Lalu Allah kata apa? Aku ingin melantik kamu menjadi imam untuk seluruh umat manusia. Tonton buka 124 Al-Baqarah. Bila Ibrahim dengar Allah nak lantik dia sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul, dan Allah nak lantik dia untuk jawatan imam pula. So, and mohon untuk keturunan aku juga. Tonton tengok ayat tu. So Allah jawab balik, ya aku perkenankan kecuali keturunan kamu yang zalim. Maksudnya jawatan imam adalah yang dilantik oleh Allah. Sebab tu dalam hadis wasiat Rasulullah ada 12 imam dan 12 khalifah Al-Mahdi. So imamah adalah yang dilantik oleh Allah macam Nabi. So anda rasa Imam Mahdi tak tahu dia Imam Mahdi kan?
Imam juga mendapat wahyu. Oh, mana boleh imam mana dapat wahyu. Anda buka pula surah Al-Anbiya ayat 73. Kami mewahyukan pada imamah, para imam-imam. So, wahyu ni nanti kita buat tajuk yang lain. Ada 3 cara. Menurut ilmu-ilmu Abah Sadiq alaihissalam, Abdullah Hashim alaihissalam, ada 3 cara. Cara ringkas ya, kan. Satu, perantara. Macam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dengan Jibril. Kena. 2, secara mimpi. Macam Yusuf, macam Yaakob, macam Ibrahim. Cara untuk dapat wahyu. Yang ketiga, direct. Macam Musa. Ni, ilmu daripada Al-Mahdi bagi tahu. So, para imam pun mendapat wahyu macam tu. Ni saya bawa dalil ni. Dalil daripada Al-Quran ni. Yang mengatakan Imam Mahdi pun dapat wahyu. Abdullah Hashim Abah As-Sadiq pun dapat wahyu. So takkan Allah tak bagi tahu dia Imam Mahdi. Kan? Mungkin anda boleh tafsirkan hadis tu pada permulaan. Contoh macam Abah As-Sadiq sebelum umur dia 32 tahun 2015 dulu. Dia tak tahu dia sebagai Mahdi. Mungkin kita boleh pakai. Macam tu. Sebelum berlakunya peristiwa kematian Raja Abdullah Saudi tu, sebelum panji hitam dikibarkan tu, memang Abah As-Sadiq Abdullah Hashim memang tak tahu dia sebagai Mahdi. Selepas Imam Ahmad datang bagi tahu, hang nama hang Abdullah ada dalam wasiat Rasulullah ni. Hang claim nama hang. Baru dia tahu. Mungkin kita boleh pakai hadis tu. InsyaAllah semoga mendapat pencerahan, kan. Tapi macam tu, senang ya, kan. Saya daripada dulu, kan, masa saya berdalam Syiah pun saya belajar. Saya ada dengar satu hadis. Rasulullah kata, jika kalian mendengar satu perkara yang baik, dengar baik, kan, yang bersamaan dengan Al-Quran. Dalam hadis itu kata, kan, itu dari aku. Itu kata-kata dari aku. Yang sama dengan Al-Quran itu dari aku. Kalau kalian mendengar sesuatu yang baik, namun tak ada dalam Al-Quran, itu bukan dari aku. Yang ni saya bagi satu contoh. Ada orang sahabat-sahabat kita kerana ketegangan hidup, dia nak cari duit lebih, dia semayang punya orang, kan. Tapi dia kerana ilmu dia, kerana bisikan syaitan apa semua, dia pergi main nombor. Beli nombor ekor. Tak berhenti semayang, tak tinggal ni. Dia kata semayang bab lain, kan. Main nombor bab lain. Hai, kan, saya kata semayang satu kewajipan untuk orang-orang Islam. Dan judi juga haram dalam Al-Quran. So, kalau secawan susu ni elok kita minum untuk kesihatan, kalsium apa semua. Tapi bila dicampurkan satu titik racun, apa terjadi susu tu? So, jadi rosak. So, setiap benda Rasulullah kata, walaupun baik tapi tak ada dalam Al-Quran, itu bukan dari aku. So, saya pegang hadis tu daripada dah lama. So, bila ada orang main abang benda pelik-pelik, kalau tak ada dalam Al-Quran, kita reject . Macam tu ya, senang ya. Kan? Mungkin nanti saya nak bawa topik Imam Mahdi dia main mesti pulihkan syariat Nabi Muhammad, ataupun dia bawa syariat Nabi Muhammad. Nanti kita bawa, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Kita santai-santai ya. Memang pakai akal, ada logik, ada Al-Quran, ada hadis, pakai akal. Allah suruh fikir, Allah suruh renung dan kaji. Saya bukan berseorangan. Di belakang saya adalah yang nama dia ada dalam wasiat Rasulullah. Kami, the Ahmadi Religion of Peace and Light ni, bersama utusan Tuhan pada zaman sekarang, Al-Qaim, sang pembangkit daripada keluarga Muhammad, sudah muncul. Dia datang menyeru semua manusia untuk kembali kepada ketuhanan Allah. Tinggalkan sistem demokrasi yang tak ada. Ini satu sistem yang Dajjal buat, yang Iblis bagi idea untuk menolak ketuhanan Allah. Imam Mahdi datang, anda tengok.
betapa sibuknya dunia ni. Orang dah tak peduli lah Imam Mahdi mai ke tak mai kan. Kalau Imam Mahdi boleh bagi duit, aku ikut. Sampai macam tu pun ada. Kami pernah jumpa. Bayangkan betapa sibuknya dunia ni sekarang. Betapa rosaknya dunia ni sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi